Petai, ikan bilis rangup, sambal pedas. Ini gabungan paling ngam untuk lauk kampung. Tak percaya? Jom kita mula. Mula-mula senang je guys. Korang hiris je bawang merah, bawang putih. Kemudian panaskan minyak, goreng dulu ikan bilis. Lepas tu bila dah garing macam ni, korang boleh angkat. Lepas tu minyak gorengan tu gunakan untuk korang tumis bahan-bahan yang telah dihiris. Masukkan bawang merah, bawang putih, bagi dia garing sikit, masukkan cili kisar. Orang dulu-dulu bila masak sambal ni memang lama. Sebab apa tahu? Sebab bila dia nak bagi sambal tu betul-betul garing. Lepas tu tambah air and then bagi garing lagi. Ulang 2-3 kali, kemudian perasakan dengan gula, garam dan juga paste asam jawa. Kalau tak ada, pakai asam jawa biasa pun boleh. And then korang boleh masukkan petai. Bagi sambal tu meresap rasa petai tu. Lepas tu kalau nak bagi ikan bilis tu kekal rangup, tipsnya sambal ni kena sejuk dulu. Lepas tu barulah korang gaulkan dengan ikan bilis goreng tadi. Tapi kalau korang nak makan terus, boleh je tuang je ikan bilis tadi, gaul sebati, and then dah boleh makan. Sedap je guys. Dah siap. Hidangkan cantik-cantik. Jangan lupalah nasi putih ke apa. Enjoy. Korang kena cuba dekat rumah.